Ladies and gentlemen, in this holy month of Ramadan, we are thankful for the opportunity to share our blessings with 3 different organizations that have done so much to help disadvantaged children in our society. Each organization will receive 5,000 ringgit, while the children will each receive 200 ringgit duit raya credited to their very own Hong Leong Junior Savings Account I. Hopefully that we will also inculcate dalam TV series itself, yang Upin Ipin punya TV series tu, encourage macam mana nak save, macam mana nak berbelanja, financial management lah. Adik-adik akan dapat, tapi kena panggil mak bapak lah, dan buka akaun sekali dengan mak bapak, akan boleh dapatkan apa tu, coin box, boleh dapat notebook, boleh dapatkan wallet, dan lepas tu dapatkan soft toy, ya. Tapi kena buka sekali dengan mak bapak lah, ajak mak bapak pergi datang bank. Ini adalah satu lagi kejayaan pihak Leskopa dalam menjana pendapatan melalui penajaan. Kita gunakan Upin Ipin ini sebagai rakan kepada Hong Leong untuk menaikkan skim tabungan dia untuk kanak-kanak. Jadi ini adalah satu kejayaan yang dipropori oleh kami untuk industri animasi dan patut diikuti oleh semua penggiat animasi. Kejayaan seperti ini bukan senang untuk didapat, kerana untuk menarik perhatian syarikat-syarikat yang besar ini, tentulah karakter itu sendiri menjadi popular, dan Upin Ipin sudah mencapai tahap yang begitu popular. Usaha ini kami harapkan berterusan, di mana banyak lagi syarikat-syarikat yang ternama akan bekerjasama dengan Upin Ipin bagi menjana pendapatan atau menggerakkan produk-produk mereka. Sekian. Terima kasih.